kena dekat I. Lama kata MH17 pula. Okay, kita dah siap-siap ni. Dah siap lah, dah lama dah siapnya. Dah check out tadi. Terus keluar, kita nak gerak ke KL. Kita terus je. Ni kita berhenti kat Gambang kejap. Lepas tu kita terus tengok hari ni nak makan itik ke ayam. Kali ketiga lah kita pergi kedai tu kan. Suka sangat itik ke ayam tu. Kita akan pergi lagi. Kereta. Oh, dah tidur belakang. Okay. Makan itik ke ayam. Buat kali ke kambing. Ya. Yeah. Kita nak makan. Ya. Yang tu. Air papa lah. Boleh apa-apa lagi dia dah minta air papa. Tak tahu. Kita tidur dekat area Furama Hotel ni. Dekat depan Lalaport. Dah berapa kali lah? 3. Ni. Kamu nak kena buat video berdirition. Ada bathtub lah ni? Ada bathtub? Tak tahu. Selalunya ada. Kalau yang besar sikit ni. Ni diorang punya tempat tidur orang yang ni lah. Kita free upgrade Tak ada bathtub. Tak ada? Tak ada, tak apalah. Yang penting dapat ni. Bilik baby dengan abang air kat situ. Kita dah 2 kali free upgrade. Cuma dia kata tak ada view. Tak ada view, kenapa tak ada view? Sebab ada pembangunan ke apa? Tak apalah. Ni ada bathtub, tak ada bathtub. Okay. Kita nak keluar, nak pergi Sungai Wang. Nak pergi tengok harga spek. Mama tidak nak pergi. Apa? Pergi Sungai Wang Plaza. Nak buat cermata baru untuk mama. Lumpur yang penuh dengan kereta. Tadi daripada Furama Hotel tu nak ke Sungai Wang tu dekat je. Tapi jam dia, jalan kaki sekejap je. Lepas tu dah sampai kat situ, kedai cermata rupanya semua dah tutup Tengok-tengok dia punya TikTok, kedai cermatanya tutup pukul 6 petang buka pukul 11 pagi. KL lambat Dia ikut ni, hari ni bulan penuh. Nampak ke bulan? Itulah, dah teruskan perjalanan kita nak pergi tempat bowling. Bowling pun penuh, kita balik je lah hotel tidur. Pagi ni kita nak pergi sarapan. Kita dapat sepatutnya 2 je sarapan kan. Dapat free. Untuk budak-budak ni dapat free, okay. Kenapa? Dia upgrade, lepas tu dia bagi free lagi. Wah, kita memang suka pergi hotel ni. Berviewkan pool. Nampak ni, kita boleh makan. Ni untuk vegetarian. Kita aja je tengok apa ada. Saya tengah selesai dengan nugget. Itu je yang ada kat rumah. Tak. Okay, mama tahu. Sebab tu ajak mama. Tak, dia saya tengah selesai dengan nugget. Nugget. Okay, boleh pergi ambil pinggan. Okay, ambil pinggan. Mama buat macam ni je. Okay, boleh ambil. Nak makan apa? Boleh ambil anything. Makan betul-betul. Tak relax. Abang lagi lah relax sangat makan yang kids meal je. Nugget dengan hot dog tu. Makanlah nasi lemak ke, nasi goreng ke. Next. Dah makan nasi goreng, kita makan ni pula. Abang Zara tak rasa nasi goreng dia? Tak boleh. Tengok info mana ada. Lain tak ada kat sini. Ya, kita nak makan ni pula. Yang ketiga. Pusing yang ketiga. Ya Allah, ya Tuhan ku kenyangnya. Ada orang swimming. Kita nak pergi gym. Adakah kita berjaya duduk kat gym tu bersenam sambil dengar lagu lah. Ya, kita nak bersenam Ya, kita siap bawa kasut betapa nak bersenam sangat ni. Kalau tak bersenam tak tahulah. Dah makan banyak tadi kan. Okay, jom. Budak-budak kat situ dia tak dengar pun suara mama dia.
Mana dia baby panggil. Tak nampak ke? Kita speed kita kuat sikit lah. Macam mana? Speed macam nak naik. Pak pandai lah macam mana. Macam nak tambah. Change. Macam nak tambah. Go. Cekuk. Tak pandai lah. Macam mana speed dia kat sini. Ni kalau nak naik-naik bukit kot agak mencabar. Tak payah. Kita ambil speed 4 je. Okay, nak tambah lagi. Okay, jom sambil dengar lagu Jumpa tadi nak naikkan dia. Okay. Lagi mandi. Abang tak siap mandi lagi. Ni dah siap dah mandi. Nak naik dulu dengan mama. Nanti kejap lagi kita pergi Lalaport nak tengok wayang. Dapat main bowling hari ni. Pergi bowling dekat Times Square. Okay. Ni biskut yang kita dapat tu. Kita order 4. Kita grab food tadi. Kita lihat dalam dia. Dalam dia. Yes. Kalau kat Singapore tu eksklusif lah box dia. Harga RM20 kan. Yang ni RM11 siapa suka yang air punya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Papa gigit dulu cakap air punya tak. Papa gigit juga No. Baby nak bagi baby Jangan sabarlah baby. Ni Nutella. Yang ni pergi makan ke Damascus. Tak tahu lah ramai orang ke tak. Kedai dah besar pun macam ramai orang lagi. Kita suka makan kat sini. Fry. Jalan jom. Okay. Jom kita pergi beli. Sangat jom kita pergi beli fries. Okay jom. Beratur ramai orang. You want this one? Nak ni? Ya, kita beratur. Kita dah order dah tadi. RM12 campur sen, ambil large. Sementara nak tunggu. Untuk dia diorang ni berbaloi lah beratur kat fries yang sejam tu. Sejam pula 10 minit tu. Sejam pula dah. Tak beratur sejam pun. Tengok masalahnya macam tak ada orang pun. Tapi agaknya tak panas-panas. Mama nak sikit abang. Hari tu lagi ramai. Mama nak tengok dia punya gula-gula rokok tu. Memanglah tak boleh sedut. Kalau tak bagi 4 kan kenyang tak? Hari tu rasanya kita tak habis. Kita bungkus bawa balik. Ke shawarma tu sampai lambat. Dia shawarma sampai lambat. Hari ni shawarma dia sampai shawarma lagi satu. Tak ada ayam kan? Dia daging. Betul tak? Tak ada ayam kan? Boleh bezakan rasa ayam. Dah sampai dah main chicken. Ni makan kebab dulu. Lepas tu kita makan nasi ni. Half chicken. Kongsi-kongsi. Pada ada lauk dah tu. Ayam yang kecil kan? Tapi dekat tu merah. Dia beef. Toilet tu keluar
Mana nombor kita lagi. Baby. Dah beratur lagi orang Okey, kita dah siap-siap. Hari ni kita nak buat apa? Kita nak tengok movie The Wild Robot. Kita booking dekat Lalaport pukul 8 malam. Sekarang dah pukul 7 berapa puluh. Tapi Lalaport sebelah ni je. Okey, jom kita nak pergi tengok movie. Excited ke tak? Excited. Tapi kat sini dia tak ada ni. Dia tak ada free pass. Dia GSC je. Biasa. Kita beli nugget. Jangan keluar. Kita buat parking. Jangan keluar, baby. Okey. Jom. Tapi taklah best sangat. Tak best lagi. Hotel apa sebelah je, tapi naik kereta. Kita buat video sebab ada budak ni nak suruh. Dia kata dah lama mau tak video YouTube pergi tengok movie. Siapa? Mama tak ada. Kita dah nak pergi tengok wayang dah. Okey, jom. Lama tak buat video baru. Dapot kat sebelah je dengan kita punya hotel tadi. Kita nak masuk ke ni. Ni jalan untuk pusing lah. Pergi sebelah, okey. Kat Lalaport tu kita kena keluar kat sini. Nak pergi tengok wayang kat GSC. Sampai sejauh Jalan kaki pergi hotel tadi boleh lah situ je. Ni tadi tak tahulah orang lain ni nak pergi ada konsert ke. Kita pun tak tahulah kat situ. Kita nak pergi tengok wayang. Lalu sini. Tengok wayang. Okey. Tadi Papa kata yang tu food je ke apa ni? Okey, kita dah sampai dah GSC. Kita nak pergi food dulu. Mama tak ingat pun yang lain. Kita tengok The Wild Robot. Kita dah pick up. Kita memang order online. Kita order nugget. Kita order nugget 2. Lepas tu air mineral 1. Air ni. Kita take cerita ni lah. Okay. Tak baik. Baby, kita take cerita ni. Baby okey tak? Okey, kita dah tengok kat sini. Nak tunggu Papa. Mama dah buat ke video macam ni? Oh, Mama belum buat lagi. Akhir nak terus ambilkan gambar. Chili sauce. Tak ada chili sauce ke? Abang nak ke? Tak nak. Tak nak tak apa. Asalkan ada. Papa pun tak ada chili sauce, okey? Okey. Jom. Kan. Okey, jom. Kita nak masuk wayang. Abang nampak movie apa? Venom. Oh, Venom? Nanti akan datang ke apa? GSC ni tingkat ni Kenapa yang nampak macam lain? Zara kata betul lah Mama tingkat ni. Dia cakap tak, dulu macam tingkat yang sama yang kita masuk tu terus GSC bukan Sebab macam sebab tengok macam kosong sebelah-sebelah. Kita dah sampai sini. Memang lepas tu memang kena naik atas macam ni. Memang macam ni ke bang? Memang macam ni? Kenapa yang rasa macam lain hari tu? Apa dia? mungkin. Tapi terus naik atas je. Yang ni. Okay, kita hold nombor 3. Kita masih muskil lagi. Sama ke tidak? Siapa yang tahu boleh beritahu lah ya. Sama ke tidak? Okay, masuk nombor 3. 15 bintang. 15 bintang per berapa tu? Ayah suka sangat? Best sangat ke? Berapa sampai nak pergi toilet? Jom Ayah. Abang Ayah nak pergi toilet dengan Ayah kejap. Kita nak pergi toilet. 15 sampai 5. Tapi Mama tak mula-mula Mama tak tengok. Jadi Mama bagi 14. Ambak cerita. Di toilet dia. Dia rasa Dia pun comel. Nampak toilet dia. Comel toilet dia. Nampak toilet dia cantik. Macam kalau shooting. Itulah. Nampak toilet dia cantik. Inilah GSC dia kan, cantik kat sini. Tadi kita tak pergi tunjuk pula tempat apa waiting area dia sebab kita lambat sampai. Cerita pun dah start.
Lepas tu kan morning kita nak pergi sarapan. Kita dapat breakfast. Okay. Dan pagi ni diorang tak boleh swimming lah. Sejuk nanti. Pagi ni hujan. Daripada malam tadi hujan kan. Tapi tak tahu malam tadi hujan lebat ke bukan apa. Ha ni. Dia goreng ada hari ni. Ayam. Sayur. Black bean. Tu. Tak nak. Okay. Goreng. Mak dia telur apa macam-macam. Ya Allah, penuh. Abang kata mak dia tak relax. Kita nak pergi bersenam. Dia orang nak pergi swimming. Bye-bye. Kita bersenam. Bersenam. Kita dah tak larat dah. Tu kalau siapa nak minum air. Jom. Nak gerak balik dah ni. Nampak hujan di Kuala Lumpur. Daripada malam tadi hujan. Mesti dia orang ni hujan tak berhenti-henti lah. Kita nak pergi mall baru, Elmina Lakeside Mall tu. Harapnya sekarang tak hujan lah. Nampak hujan di Kuala Lumpur. Daripada malam tadi hujan. Ni sekarang kita dah on the way. Kita nak pergi ke Elmina Lakeside View Mall. Harapnya kat situ tak hujan lah kan. Nak ambil gambar. Jom kita gerak. Sekejap lagi tidur kan. Waktu nak jalan ni tidur muka masing-masing. Elmina. Kita dah sampai dah. Nak masuk tu. Tadi dia ada tutup jalan. Agaknya ada run apa lah hari ni. Kita dah sampai dah kat sini. Mari kita lihat. Makan anak sampai kat Elmina ni. Putrajaya ada je. Ni nampak. Kita tunggu giliran. Kat sini mama nak ada tempat main-main lagi. Baby tak nak main ke? Tak ada mood. Dekat nak. Kita kat sini ke dalam? Dah, tadi abang air je main. Kita tengah tengok makanan kita. Kita dah sediakan tempat air, tempat nak bungkus tu. Dah ada kat situ je. Meriah kan sama orang ni. Baby. Nantilah balik Johor je. Tu Jaya Grocer apa? Yang bangunan yang katakan tu. Di sini saja rupanya. Kita nak pergi Jaya Grocer. Tengok apa ada. I love cat you kata. You love cat? Ha baby? Tapi your mom takut cat. Alah. Kejap. Tadi dah masuk terrace. Ni dia berhenti main kejap. Papa tengok baby tu. Papa dia nak panjat tu. Papa tengok baby panjat tu. Sebelah belakang sekejap. Kita nak tengok tasik dia. Nak ambil gambar. Kat gerai-gerai pula kat sini ada booth. Biasa. Balik dah. Tengah malam dah ni. Balik.